Dah pukul 4 ni, mana bayang Fahani dengan Syamil ni. Lepas ni aku tunggu ni. Kalau macam ni, kerja ke mana? Kumbang pun dah ke mana? Alamak ni kena gelak dengan Haikal lah ni. Kenapa lambat kan kita janji pukul 3.30. Sekarang dah petang, nanti dah gelap. Korang ni suka muka janji. Penat aku tunggu. Di mana kau Fahani? Itulah, dia bukan tak tahu. Dia seorang je yang tahu pasal hal hutan ni. Tak baik kau berkata begitu. Mungkin dia ada arahan. Kita tunggulah sebentar. Kalau ada apa-apa, bagilah tahu kita. Kan telefon apa gunanya? Sabarlah Mira. Kau bukan nak fahami ni aku. Dia tak belajar keluar rumah. Sekalipun untuk belajar. Di mana kau Fahani? Dia tak pernah mungkin janji. Melainkan ada sesuatu berlaku. Macam mana ni? Aku risaulah Mira. Papa dan nenek tentu mencari aku. Hari sudah lewat petang. Aku takut. Macam mana ni? Kumbang tak dapat. Fahani pun tak muncul. Apa kata kita pergi rumah dia? Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Makcik, boleh kami jumpa Fahani sekejap? Farhani, bukankah dia bersama-sama kalian tadi? Tidak, kami tunggu dia daripada pukul 3.30 petang tadi tapi dia tak muncul. Kami ingat dia sakit atau ada hal yang menyebabkan dia datang. Sebab itu kami datang ke sini. Ha? Abang! Abang! Jemputlah masuk. Kamu berdua cakap Fahani hilang. Tapi Farhani keluar selepas waktu Zuhur tadi. Assalamualaikum, Ibu. Mira kat rumah Fahani ni. Okey. Hello Papa, saya ada di rumah Farhani ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Patu. Apa kata kita report je lama ni kat pihak polis. Bagaimana ni bang? Kita laporkan saja ke pihak polis je bang. Sabar, kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Awak ni janganlah asyik nangis saja. Sabar ya Kak Asma. Kita berdoa lah mudah-mudahan Fahani sampai. Tante, Fahani kena sembunyi dengan bunian. Mira! Sudahlah tu. Jangan tambah kekusutan dalam masalah ni. Bang, manalah tahu kata-kata Mira itu ada benarnya. Carilah orang yang pandai untuk tengok kanan kita. Sudahlah Asma, janganlah awak berfikir-fikirkan. InsyaAllah Fahani selamat. Saya dapat merasa anak kita itu selamat.